Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrin daripada Al-Mutahidah Education Group. Okey, bersama saya, boleh makcik kenalkan diri makcik? Assalamualaikum semua. Saya Norma binti Saad daripada Bandar Terus Ceylon. Makcik Norma, saya ada beberapa soalan lah nak tanya makcik tentang bahasa Arab. Okey, pernah tak makcik belajar bahasa Arab sebelum ni? Sebelum ni memang pernah belajar tapi just the basic one dekat kelas ustaz dan di masjid-masjid lah yang mana ada kelas bahasa Arab. Jadi makcik pernah belajar bahasa Arab sebelum ni. Okey, bagi makcik apa kepentingan belajar bahasa Arab ni? Kepentingannya tu ialah kita ni sebagai orang Islam, kita wajib membaca Al-Quran, bagi tahu lebih baik kita belajar bahasa Arab sebab kita akan lebih memahami kandungan Al-Quran tu dan boleh menghayati dengan penuh hati lah. Okay, soalan terakhir, bagi makcik apa nasihat kepada orang-orang muda ni, perlu tak mereka untuk mempelajari bahasa Arab? Sebagai seorang yang sudah berusia ni, sangat makcik dia amat digalakkan untuk yang muda-muda ni untuk belajar bahasa Arab dan macam wajib belajar sebab amat penting bagi kita sekarang dan di masa hadapan. Terima kasih makcik. Jadi kepada penonton di luar sana, sentiasalah nak belajar bahasa Arab, okey? Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.